Vokal pinjaman ialah vokal yang tidak terdapat dalam kata Melayu asli. Bunyi-bunyi ini hadir dalam bahasa Melayu hasil pengaruh dan peminjaman daripada bahasa asing. Walaupun bahasa Melayu mempunyai sistem vokal asli yang tersendiri, terdapat beberapa perkataan pinjaman yang mengandungi bunyi vokal yang tidak termasuk dalam kelompok vokal asli bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai dua bunyi vokal pinjaman. Kedua-dua bunyi ini dilambangkan oleh huruf I dan O. Sila rujuk gambar rajah di atas untuk melihat bentuk font bagi kedua-duanya. Bunyi-bunyi tersebut biasanya terdapat dalam perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing dan kemudiannya diserap ke dalam bahasa Melayu. Vokal pinjaman yang pertama yang dilambangkan oleh huruf I terdapat pada perkataan teksi. Dalam bentuk fonetik, perkataan teksi mempunyai cara sebutan tersendiri yang ditulis dalam bentuk transkripsi fonetik seperti pada rajah di atas. Bunyi ini dihasilkan dengan kedudukan lidah yang lebih rendah berbanding bunyi I taling dan memberikan sebutan yang sedikit lebih terbuka. Vokal pinjaman yang kedua dilambangkan oleh huruf O. Penulisan font vokal ini terdapat pada rajah di atas. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi vokal ini ialah perkataan kos. Dalam bentuk fonetik, perkataan kos mempunyai cara sebutannya tersendiri mengikut transkripsi fonetik seperti pada jadual di atas. Bunyi vokal ini dihasilkan dengan pembundaran bibir dan mempunyai sebutan yang lebih terbuka berbanding bunyi O dalam vokal asli bahasa Melayu. Kedua-dua bunyi vokal pinjaman ini tidak tergolong dalam 6 bunyi vokal asli bahasa Melayu. Bunyi-bunyi tersebut dikategorikan sebagai vokal pinjaman kerana digunakan dalam perkataan yang berasal daripada bahasa asing. Kehadiran vokal pinjaman menunjukkan bahawa bahasa Melayu sentiasa berkembang dan mampu menerima pengaruh daripada bahasa lain tanpa menjejaskan identitinya sebagai bahasa kebangsaan.